Assalamualaikum, hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat kerabu perut. Perut kain sal. Okey. Ni perut dalam 500 gram. Okey, ni toge. Nanti kita cuci dia. Buang bawah dia tu. Okey, ni bahan-bahan dia. Semua iris. Tomato, bunga kantan, cili api, okey, bawang, timun. Dah siap potong. Okey. Cili padi, bunga kantan, timun, tomato, bawang, limau, tauge. Kita gaulkan. Masukkan semua. Ni semua masukkan. Bawang, cili, bunga kantan. Bunga kantan kalau tak ada dia tak jadi. Ni arwah abah saya cakap, bunga kantan tak ada dia tak jadi kerabu perut ni. Okey. Timun, tomato. Perut. Okey. Tauge. Kita gaul ni dulu. Okey, mak bubur tu. Gula, garam. Mak, apa gula? Okey, kita perah limau. Okey, ni letak gula. Letak gula. Okey, dalam 2 sudu besar 2 ke 3 macam tu lah. Okey. Secukup rasa lah. Limau nipis 2 biji. 2 biji yang besar-besar sikit. Okey, ini garam. Pun secukupnya. Okey, kita gaul. Dia sedap gaul dengan tangan ni. Dia semua merasa. Okey, saya gaul dulu. Kerabu dah siap dah. Dah siap. Okey, selamat mencuba resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah.
Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.